Dia sekurang-kurangnya berakhir dengan larut dengan soalan, bukan dengan tuduhan. Ya, awal-awal kata dibatalkan. Yang batalkan siapa? Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Yang Berhormat Arau. Saya tanya soalan tambahan tu. Soalan tambahan hak tadi. Yang Berhormat, saya dah bagi 4 Soalan soalan. Saya persilakan Baiklah. soalan Yang Berhormat. Arau minta Perdana Menteri menyatakan sama ada larangan pengumuman peruntukan atau projek kerajaan selepas penamaan calon masih terpakai serta mekanisme penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan menjelang PRN Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Arau. Keputusan kita tetap iaitu sebaik tarikh penamaan calon diumumkan, kempen boleh diteruskan, tapi tidak boleh ada penggunaan ataupun pengumuman jaminan projek baru ataupun dasar baru bagi negeri tersebut. Dan ini adalah peraturan yang saya semak dengan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 dan disahkan oleh SPR. Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru. Ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan. Silakan Yang Berhormat Arau untuk soalan tambahan. Terima kasih di atas ketegasan yang luar biasa. Cuma tadi hak soalan tadi tu saya nak tanya kenapa peruntukan ahli Parlimen Pembangkang tak dibagi, sebab berdasarkan keadilan itu je. Ya. Okey, ada dua soalan Yang Berhormat. Benda ni kenyataan. Yang pertama, apakah wajar dari segi etika esok pilihan raya, esok penamaan calon, hari ini dari segi etika, bukan kesalahan lagi ya. Contohnya ialah Yang Berhormat sendiri telah mengumumkan peruntukan pada 24 Jun di Johor. Kita penamaan calon 27 Jun dari segi etika ya. Kalau Yang Berhormat kata dari segi etika tak apa, okey lah. Jadi nak tanya dari segi etika, wajarkah dekat-dekat tu? Macam orang dekat-dekat nak sakit, macam maaf tu salah. Macam dekat-dekat benda tu tiba-tiba kita pergi umum. Jadi mana kata memang tak masuk edah penamaan calon. Yang keduanya, hari ini kesalahan. Iaitu pada 27 Jun Menteri KPKT umum 2.5 juta baik pulih bumbung flat Tun Aminah Skudai. 27 Jun adalah hari penamaan calon. Ini Menteri KPKT yang sering kali mengumumkan projek sebelum penamaan calon. Dan akhir sekali Yang Berhormat, ini apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Ini kepada Menteri Besar Madani ini, 4 Jun diisytiharkan peruntukan. 5 Jun dibubar. 4 Jun diisytiharkan peruntukan 3.06 juta seperti yang telah didedahkan oleh Ketua Muda Negeri Sembilan iaitu 180,000 bagi 17 dun PH, 14 dun BN UMNO tak dapat peruntukan. Jadi saya nak tengok dari segi kewajaran berbuat demikian. Esok dia nak bubar, hari ini dia isytihar peruntukan, dia sempat isytihar. Dari segi kesalahan saya ingat kita tak payah kira kesalahan, nak report ke SPRM pun tak payah. Kita serah pada rakyat untuk pangkah apakah benda ini wajar dibuat. Jadi kita nak cari keadilan, maka kita pangkah kepada yang boleh menegakkan keadilan. Bukan parti keadilan yang boleh menegakkan, contohnya macam kami lah. Minta maaf tanya 3 soalan yang untuk pandangan untuk Yang Berhormat bagi pandangan, sebab Yang Berhormat sentiasa tegas. Kita akan umumkan perkara ini untuk diambil tindakan. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Arau. Arau nada ini sangat tenang. Terima kasih. Maaf, Baik. Speaker. Yang
bangkitkan secara spesifik kesalahan pilihan raya, saya dah jelaskan. Ya. Tidak boleh dan kita juga bentangkan dan bincang dalam syurat Jemaah Menteri mengingatkan kalau kebimbangan, keterlanjuran dan juga kepada timbalan menteri. Dan ini juga terpakai saya sebut tadi betul-betul besar dan dalam waktu kempen. Soal ini dibangkitkan soal etika. Etika ini ikut tafsiran siapa. Ya. Saya kalau umum sebelum penamaan calon itu peraturan mengizinkan. Jadi tidak melanggar etika. Yang melanggar etika itu kalau ada sumpah seranah, hina, mencerca, menipu, itu etika lebih besar. Ya. Itu yang kita kena elak. Jadi kalau bincang etika, saya sangat setuju dengan Arau. Kalau kita bangkitkan balik soal akhlak, soal etika dalam kempen ini sangat baik. Ini maknanya ya, jangan terlanjur tapi itu peringatan kepada semua. Soal yang dikhususkan kepada KPKT, saya semak, dia umumkan projeknya telah diluluskan. Jadi kalau ikut dari segi prinsip pilihan raya, peraturan pilihan raya itu dibolehkan. Tidak boleh projek baru. Ada projek telah diluluskan dalam belanjawan tahun lalu. Kemudian kita tekankan dan ulang, itu tidak ada kesalahan. Dari peraturan pilihan raya, saya semak dari segi undang-undang dan juga pada SPR. Ya, tentang akta kesalahan pilihan raya. Jadi yang dilakukan itu walaupun saya setuju dia jaga supaya jangan ada salah tafsiran kerana perlu kita patuhi. Ya, undang-undang ni kita lulus di sini jadi kita cuba patuhi. Jadi yang itu saya setuju. Cuma untuk melihat sama ada kesalahan dari segi undang-undang itu kalau tidak ada dalam peruntukan sama ada dalam belanjawan yang diluluskan ataupun yang telah dalam kerangka kementerian masing-masing itu memang kesalahan. Tapi kalau sekadar mengumumkan berikutnya adalah bukan kesalahan. Walaupun saya tidak lakukan itu. Dari saya cuma nak elak supaya Arau jangan bangkitkan. Jadi dari segi saya cuba elak kerana menimbulkan kesalahfaham. Tapi kalau mengatakan kita telah luluskan, itu boleh. Seperti mana dibangkitkan soal diesel, mengapa diumumkan sekarang? Kalau saudara baca, diesel kita umumkan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Ya, patutnya sebulan sebelum ini, tapi kita buat 2-3 kali malam praktikal di stesen-stesen minyak, takut ada pelanggaran. Jadi kita itu memang diumumkan bahawa penyasaran subsidi mula dengan RON 95 diikuti dengan diesel. Itu bagi saya tidak ada pertanggahan yang diumumkan untuk seluruh negara. Terima kasih, Arau. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Persoalan saya ialah pengumuman, bukan ke lulus tak lulus. Yang Berhormat. Walaupun dah lulus tapi kenapa mesti umum masa itu maksud saya. Yang Berhormat, nak bercakap tanya saya dulu. Ya. Saya cakap kat speaker. Terima kasih. Saya kata ni pasal pengumuman. Lulus tak lulus nombor 2. Ni dah lulus, kenapa nak umum masa tu? Itu ceritanya. Dan tak ada apa tak jawab tak apa. Tapi saya nak beritahu bahawa tajuk percakapan kita pada ini ialah pengumuman. Lulus tak lulus nombor 2. Jadi umum masa pilihan raya tu cuba mencari pengaruh lah. Tapi orang dah tetap dah orang akan bagi. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Berikut saya silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum saya pergi ke soalan, saya mengalu-alukan kehadiran penggerak dan kerabat madani Parlimen Jeli seramai 45 orang. NGO ini di bawah seliaan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Jeli. Selamat datang ke Dewan Rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, selain pengumuman projek, rakyat turut memberi perhatian terhadap penggunaan aset dan kemudahan kerajaan semasa tempoh berkempen bagi memastikan padang permainan yang sama rata, sama adil kepada semua pihak. Soalan saya kepada Yang Amat Perdana Menteri, adakah kerajaan bercadang untuk memkukuhkan garis panduan mengenai penggunaan aset kerajaan seperti kenderaan, dewan, kemudahan awam serta kaki tangan kerajaan sepanjang tempoh pilihan raya yang berlangsung? Dan agensi manakah yang diberikan mandat untuk memantau pematuhan garis panduan larangan tersebut serta apakah tindakan yang dikenakan sekiranya terdapat pelanggaran oleh mana-mana kementerian, agensi kerajaan ataupun pemimpin kerajaan?
Berbalik kepada arau tadi, peruntukan kepada adun-adun PH 4 Jun manakala adun BN tidak disalurkan. Kami berkata di sini bahawa kita masih dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. So apakah tindakan tersebut mencerminkan keadilan, ketelusan dan accountability serta dibolehkan. InsyaAllah Yang Amat Perdana Menteri, apa yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan, kerajaan perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Tambun akan kekal sehingga tamat tempoh pilihan raya pada akan datang untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Tampin. Soal panduan ini memang terpakai ikut seperti yang saya sebut tadi akta kesalahan pilihan raya. Ini terpakai. Penggunaan aset kerajaan itu pulang. Kita dah putuskan di sini. Umpamanya Perdana Menteri kalau pergi ke kawasan masa pilihan raya, apakah dia pakai kenderaan sendiri atau kenderaan rasmi? Apakah dia gunakan pasukan keselamatan pengawal kerajaan atau tidak? Itu telah diputuskan dalam mesyuarat oleh kerajaan sebelum ini. Kerana tidak difikirkan wajar untuk seorang Perdana Menteri, tak kira siapa pun, untuk pergi sebagai tanpa kawalan ataupun kenderaan rasmi untuk keselamatan. Ini diputuskan sebelum saya lagi daripada awal dan disahkan lagi pada tahun sementara kalau ada rundingan semasa Bera menjadi Perdana Menteri. Jadi saya ingat perkara itu jelas. Sama juga Menteri Besar, tetapi dia mesti ingat dia itu adalah interim, ya. Dia bukan maknanya caretaker, dan caretaker itu tidak boleh buat pengumuman dasar, tidak boleh buat keputusan-keputusan dasar, terutama yang ada implikasi kewangan. Kalau ada pelanggaran, saya dah dengar sendiri daripada SPR, tindakan tetap diambil. Jadi peringatan itu terpakai. Soal persekutuan, peringkat persekutuan, selagi dia seorang ahli parlimen itu mendukung hasrat kerajaan perpaduan, maka garis panduannya sama. Kalau dia memilih untuk tidak, itu soal lain. Soal putusan kerajaan negeri itu terpakai di peringkat negeri masing-masing. Seperti mana kerajaan Johor tidak meluluskan peruntukan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, kerajaan Negeri Sembilan mengambil sikap yang sama, itu putusan kerajaan negeri. Saya tidak bantah pun keputusan kerajaan negeri Johor, walaupun secara rasminya parti induk mereka masih dalam kerajaan perpaduan, dan terima kasih kerana kerajaan perpaduan diminta kekal sehingga akhir penggal. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Silakan Ketua Pembangkang. Terima kasih Tuan Ketua. Saya meneliti atas jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, terutamanya tentang pemberian atau majlis-majlis yang akan dilakukan dalam musim pilihan raya. Soalan saya adalah kerana Felda sebagai contoh adalah merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diuruskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sendiri. Peneroka Felda menunggu-nunggu akan sambutan hari Felda di Keluang sebagai contoh. Peneroka Felda di Johor. Kemudian tiba-tiba dalam 2-3 hari sebelum majlis dianjurkan, dapat surat mengatakan harus dibatalkan. Pada saya, peneroka ni mereka menunggu untuk mendapat sesuatu yang berharga, contohnya geran tanah. Apalah sebab benda-benda yang politik, isu politik itu menyebabkan terbatalnya majlis itu? Ini soalan saya. Apakah benar? Kerana ini telah pun dimainkan dalam sosial media, menunjukkan bahawa Jabatan Perdana Menteri ini ada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Kedua-duanya sepatutnya boleh duduk sepakat dan benarkan Felda Keluang meneruskan sambutan peneroka Felda di Keluang. Ini soalan saya, minta Yang Amat Berhormat Tambun jelaskan apa isu yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Dia sekurang-kurangnya berakhir dengan
larut dengan soalan, bukan dengan tuduhan. Ya, awal-awal kata dibatalkan. Yang batalkan siapa? Di mana dibatalkan? Ya, ini bukan semasa larut dulu dia, kalau masa kempen pilihan raya ganas sekali. Saya tidak meriakan arahan. Arahannya tidak boleh ada acara menggunakan tentera kerajaan, ya, untuk semasa kempen pilihan raya. Itu ajaran bagi ke semua. Ya. Jadi dalam soal hari peneroka tidak dilarang. Kerajaan negeri nak pergi bagi geran tanah itu hal dia. Walaupun dia tahu tentang peraturan pilihan raya, bukan larangan. Tapi untuk gunakan jentera Felda untuk berkempen tidak boleh. Period. Jadi tidak ada tomahan itu yang berlaku dan tidak dibangkitkan oleh TPM pada saya. Yang bangkit hanya larut. Bagi pihak siapa saya tidak tahu. Jadi yang itu yang dikaitkan di peluang. Bagi pihak peneroka Felda, Ya, Yang Berhormat. peneroka Felda ada hubungan, saya tidak. Dia tahu tidak ada. Malah semasa saya, kita beri bayaran ganti 1 bilion ringgit satu bulan kepada peneroka Felda untuk menyelamatkan mereka. Sekarang yang dibuat sebelum ini. Ya, Felda yang untungnya besar semasa Raja Alias memegang, dimusnahkan kerana pengurusan yang merusakkan, dan sekarang kita pulihkan, kita yang tampung. Dan saya bagi perhatian, banyak hal-hal yang baru kita beri, umpamanya kawasan Felda, dialysis center, setiap kawasan, semua jentera kerajaan federal masuk kawasan Felda untuk bantu sekolah dan sebagainya yang sebelumnya tidak lakukan kerana kawasan Felda itu tertutup, terkepung dari projek-projek pembangunan desa keseluruhannya. Jadi saya dengan TPM1 mengambil keputusan untuk memberikan kemudahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Speaker, saya rasa kurang tepat jawapan ni. Jadi itu yang saya jelaskan supaya tidak ada kekeliruan dalam hal itu. Ada yang mengatakan bahawa program itu dibatalkan, itu program keputusan negeri. Ya, cuma saya tegaskan di sini untuk guna semasa kempen menggunakan jentera kerajaan persekutuan kempen untuk negeri, saya tidak diizinkan. Ya, tetapi untuk tidak ada halangan sama sekali untuk seorang menteri besar masuk ke kawasan Felda buat program dia sendiri. Tidak ada. Terima kasih. Satu lagi Ketua, soal tambahan. Dah tambah dah pun. Ni sensitif ni sebab dia mengaku dia buat bayi Yang baru 2 Berhormat, tahun. saya UMNO dah- buat dah lama dah. Fedan ya Betul. Terima kasih. Yang Berhormat, saya dah bagi 4. Yang soalan pertama, 4 soalan yang kedua. Jadi saya rasa masa pun dah cukup. Jadi saya tidak benarkan, ya. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri.